Cable? Cable ada dengar tak? Sekejap. Cable? Cikgu nanti saya WhatsApp dulu. Tahu dia ada ni tu. Kejap lagi dia masuk Mr. C, kejap lagi cikgu masuk. Ada dengar tak saya cakap? Saya dengar. Suara saya dengar. Dengar tak suara saya? Suara saya dengar kan? Dengar. Oh, ada dengar Dengar. Okey. Semua sudah dekat dalam Ada lagi tak? Belum lagi ni. Kejap. Saya tengok Okey, tadi okey. sekarang ada Encik Hud, Puan Ayu, Okey. Cik J pun macam belum masuk lagi. Cikgu sekejap lagi Cik Jable belum Mm-mm. Jable sekarang masuk. Ada, saya nampak. Oh, ada. Okey, dia buat mic boleh cakap saya dengar. Oh, Cik J ada. Okey. So ada berapa orang lagi? Sepatutnya ada lagi 2 orang. Lagi 2 Mm-mm. Mr. C. Ya. Ini kalau kita nak rakam okey kan? Ada masalah? Nak apa? Kita akan rakam lah. Maksudnya macam nanti Mr. C akan ajar step-step ni. So kita akan rakam lah untuk nanti kita untuk recall balik apa semua kan. Mungkin sekali dengar tak faham ke apa kan. Oh. Kita akan videokan lah. Maksudnya apa yang kita training petang ni kita akan videokan lah. Saya pun tak pernah video dah. Tak tahu dekat mana video. Nanti Mr. Dr. Hood akan settlekan lah. Saya rakam. Okey. Cuma Encik Hood kalau ada isu ke tak clear ke apa nanti interrupt lah kan. Takut nanti kita boleh. Okey, dah semua sudah masuk. Ada satu No Haida je. Sateri. Okey, semua sudah Dah Encik Hood dah. Dah. Semua ada belum? Dah ada. Okey, bolehlah Mr. C. Boleh start Boleh. Okey, nama saya MKC, dia boleh panggil saya Mr. C Okey, hari ni saya akan tunjukkan e-invoice E-invoice billing system untuk invoice. Sebelum ni, saya dekat IT Center sudah ada pakai IT system biasa. Apa beza yang ada ni e-invoice ini sistem update yang baru panggil e-invoice dekat sini. Lagi satu dekat sini lah. Dia ada postcode, city ini kena masuk lah. Yang sebelum ni tak ada address information dekat sini kan. Selalu ni address dah cukup kan. Tapi untuk e-invoice, ni yang extra mandatory field lah. Dia kena masuk. So, buat sistem kita buat lagi extra punya field untuk postcode, city, state. Okay, state selalu pakai, kalau Johor lah, dia ada 13 state dekat sini lah. Okay, ada 16 lah. 16 yang terakhir ni, yang 17 ni, kalau untuk macam luar negeri, ada customer dekat Singapore, example udah tak not applicable lah. Singapore bukan negeri Malaysia kan. So selalu all state ni selalu tak pakai lah. So 01 je Johor, saya letak Johor lah. Lepas tu ni country ID kena masuk lah. Malaysia, MYS. Ini standard dari ILBM. Okay, lepas tu yang importing kena masuk company punya ROC number. Mesti mau ada. So kalau nak belajar, untuk belajar dekat sekolah, awak kena buat ambil satu company lah yang sudah ada register dekat income tax. Boleh pakai sole proprietor atau Sdn Bhd. Saya pakai Sdn Bhd lah. So ini saya punya ROC number kena masuk. Okay, ILBM dia selalu provide ada 2 website tau. Satu untuk
kita panggil sandbox. Sandbox untuk testing. So you boleh buat apa-apa, awak boleh upload awak punya invoice untuk validate, dapat itu QR code untuk e-invoice. Tapi ini sandbox, dia simpan itu data 3 bulan. Selepas 3 bulan akan hilang. Dia akan erase lah. Kerana ini untuk testing. Kami selalu customer dengan data ada masalah, saya mau check, saya buat testing pakai ini sandbox lah. Sekarang saya setting untuk sandbox. Yang kedua, real production. Real production ini actual punya data lah. So untuk sekolah, untuk college, kita belajar pakai sandbox. Selepas ni, yang important punya information kena masuk lah. Okay, bila mau start implementation date. Ini important lah, kena masuk ini. Tarik dekat sini. Dia ada satu MISC code akan masuk. MISC code cari dekat sini lah. Macam type of business. Buat apa business. Letak aja lah. Simply saya testing, saya buat apa-apa letak aja lah. Lepas tu dia ada email address, telefon number. Okay, telefon number bila masuk ni ada special, dia ada requirement lah. Awak tak boleh masuk macam letak macam ni. Tak boleh letak ada dash. Dia tak accept tau. So income tax kira dia number aja dia masuk. Kalau nak masuk macam plus 60, ni boleh. Tapi jangan letak dash Terus letak number. Lepas tu TIN number. Ini yang company saya. Saya punya company. Own company information saya akan masuk sini lah. Ini TIN number kat sini lah. Okay, selepas ni dah information ni sudah masuk. Lagi yang penting company number, company punya nama, address mesti kena masuk. Tak boleh kosong dekat sini. Yang lain biasalah. Ini untuk sendiri punya company. Lepas tu dekat customer, example kalau saya nak buat satu invoice kasih saya dengan customer, dekat customer sini, customer dia customer maintenance kan. Dia ada nama, dia pun masuk kena buat, kena letak dia punya address. Address kena masuk, telefon number kena masuk, sama juga telefon number jangan letak dash dekat sini. Lepas tu ini yang important, nama, address dengan telefon number. Yang lain tak kisah. Lepas tu email ada, boleh masuk, tak ada pun tak apa. Lepas tu dekat dia ada satu button yang baru dekat bawah ni, panggil e-invoice kan. Yang awak punya old system tak ada e-invoice. Tak ada button ni baru punya dia ada satu e-invoice. E-invoice sama juga awak kena masuk awak punya company punya nama lah. Dia punya apa ni, identification ROC number dengan dia punya TIN number. TIN number. Bila saya nak buat e-invoice lah. Customer punya nama Mr. C? Customer punya nama. Okay. Okay. Lepas tu dekat sini, saya ni customer MIM system lah. Saya sendiri MIM software. So customer dia ada ROC number juga, dia ada TIN number juga. Dia ada postcode. Letak ni lah, ni Penang punya customer 07 lah. 07 Penang. Ini semua mesti kena isi Mr. C. Ni import mandatory view. SST kalau ada kena masuk dia punya registration number, tak ada dia aja. Identification SST another type tu story apa? dah. Hari ini saya cakap e-invoice Identification, SST another story. identification type tu apa? Kalau tak ada SST biar aja, kosong je. Letak macam ni, inti untuk customer. Identification Okay, type dekat tu apa? sini dia ada TIN number. Ni special punya lah. Okay, foreign customer, foreign supplier, nanti saya tunjukkan Ini Malaysia individual, kenapa dia ada ni? Okay, biasa kalau individual, sini bukan company, bukan BRN. Kita letak NRIC kan, boleh letak IC. Lepas tu dekat sini letak kita punya IC. Lepas tu dekat income tax, kalau dia ada pernah buka ada account dekat income tax, mesti dia ada satu account dekat sini panggil IG kan. IG following the number. Kalau ni sebelum 18 hari, dia tak pernah buka account dekat income tax, dia tak ada tau. So boleh pakai ni lah. EI 009010. Ini dia punya TIN number pakai ni. Ini untuk Malaysia individual. Ni pakai IC. Kalau pakai BRN tak boleh. Untuk IC sahaja. Yang kedua ni, okey, saya tunjukkan yang kedua kan. Saya ada buat satu customer Singapore.
iSoft Private Limited. Okay, dia punya currency code SGD lah, Singapore. So punya address Singapore punya address mesti ada kan, telefon number pun Singapore punya address, telefon number, mandatory review, nama, address dengan phone number. Lepas tu masuk e-invoice button, dekat sini lah. Bila dekat sini dia tak NA tau, dia tak ada ROC number kerana dia tak ada income tax account, dia tak ada ROC number dekat Malaysia kan, dia Singapore punya company. Tapi di tin number kita dekat ni foreign customer. Ni foreign customer dia ada banyak kosong-kosong, kadang-kadang customer type error. So orang boleh buat pakai mouse double click dekat sini lah. Dia mau ni saya double click aja. Ada keluar. Saya tak payah enter lah. Kadang-kadang enter lah. Starting saya tak ada buat ni. Saya ambil customer selalu dia lebih 10 atau kurang 10. Nanti tak dapat upload dia punya e-invoice. Lepas tu dekat sini ada postcode. Dia masuk. Ini mandatory review jugalah. Tapi dia ni state dia tak ada state lah. Dia bukan Johor, dia bukan Perak, bukan Selangor lah. Ni Singapore. So dia tak 17. Not applicable. Lepas tu country ID ni Singapore. Kalau Malaysia punya company, tengok kalau Malaysia punya company, okey, selalu orang dapat dia punya invoice dia atas, mesti selepas dia punya company name dia ada ikut dia punya ROC number dekat belakang kan. Kalau awak ada ROC number, tapi ROC number ni kena ambil yang ROC number yang baru lah. Yang O punya tak boleh pakai mau ambil yang baru punya. So kalau ada ROC number, ini TIN number, ni tak bagi pun tak apa. Kita boleh dekat sini lah. Kalau ada internet dengan My Invoice Portal ada buat setting, awak boleh pakai awak tekan nikit TIN number, dia akan keluar ni punya. Dia login pergi My Invoice Portal, pergi IRBM, dia cari tau. Ni ROC number, dia return ni dapat ni TIN number. So awak tak payah kalau tak customer tak kasih tak apa. Ada PRN number sudah boleh. Faham ah? Cuma Mr. C, customer ni kita ada banyak kategori lah. Macam ni customer company kan. Kita ada individu. So, kita ada kategori customer lah. Ada individu, ada company, ada foreign punya supplier, foreign punya customer kan. Betul. So kena mana kalau individu punya customer, so kena create juga dia punya customer code. Okey, dia ada dua. Dia ada dua method lah. Yang pertama, kalau cash bill kadang-kadang cash bill kan. Kalau cash bill dia datang mau punya company dia beli jalan lah. Tak tahu dia siapa. Macam dekat Lotus ke siapa datang dia beli jalan kan. Saya tak tahu, saya tak ada dia punya IC, tak ada dia punya nama, siapa tak tahu siapa-siapa kan. Macam kedai runcit macam. Dia tu kita pakai cash sell. Cash sell tak payah buat customer number. Okay. So this one kalau kita perlu keluarkan invoice lah kepada individu lah. Okay, kalau macam tadi tu cash sell, selalu kita tak keluar individu punya invoice lah. Saya buat cash sell macam biasa, lepas tu buat satu, bila kita nak submit bukti RBM pakai consolidate. Consolidate means dia campur lah. Satu bulan submit satu kali. Sebelum 7 hari bulan lah, bulan depan. Awak kasih dia, example saya ada cash sell ada 100 bill tapi saya tak payah buat satu-satu pergi IRBM buat e-invoicing. Dia boleh combine tau. Ni 100 jadi satu bill. Panggil consolidated. Lepas tu saya submit itu consolidated. Itu function, kena ada function untuk cash bill lah kat sini. Ada. Nanti saya tunjukkan. So dekat accounting dia tak ada lah. Kena masuk billing system lah. Billing system. Dekat billing system So accounting masuk di invoicing sajalah. Dekat supplier sama juga. Sama jugalah. So untuk kalau untuk ambil college nak belajar kena masuk satu example lah. Inilah. Letak je lah boleh testing lah. Kerana ni dia bila dia hantar dia punya e-invoice pergi sandbox lah untuk testing sahaja. So tak kisahlah apa mana-mana punya ROC number boleh letak aje. Okey, ini accounting macam biasa yang sedang awak yang sudah pakai. Lepas tu sekarang saya nak tunjukkan dia ada satu sistem panggil billing system. Ni kita panggil inventory system lah. Dekat billing system, okey, dia kalau customer code sudah key in dekat accounting, dia akan keluar dekat sini lah. Tak payah key in 2 kali dah. Accounting sudah key in, dia akan ada dekat sini.
So sekarang nak buat example saya pergi buat satu invoice. Buka satu invoice example Okay, saya sekarang buka satu invoice. Saya menambah kalau ndak apa ni untuk college awak ni invoice number awak kena letak prefix dekat belakang Aje pun tahu kenapa letak prefix. Kenapa bila hantar e-invoice bagi IRBM, dia ada checking dah awak punya invoice number tak boleh duplicate. Kalau punya satu kelas ada 40,000 murid kan. Semua pakai invoice number 0001 kan. Yang pertama boleh upload, yang the rest tak boleh upload. Kerana tak boleh accept duplicate invoice number. So dekat invoice number kena letak prefix dekat depan. Faham saya cakap Okey, faham. Ini dekat sini bila buat apa ni invoice number kan, auto numbering kan. Dekat sini dia tak satu prefix dekat depan 01 yang student pertama, student kedua 02, 002, 003 macam So awak punya invoice number semua tak ada duplicate-nya. Faham? Dia bukan ikut number belakang running nombor 4 tadi tu bukan Dia running tapi dia ada prefix dekat belakang. Depan. Dekat depan. Depan nombor sama tak boleh walaupun belakang running. Pun tak cukup awak ada kalau ramai student. Tak apalah, nanti ni biar dulu saya fikir macam mana buat. Okey, ini invoice Saya buat satu invoice dulu. Okey, saya tekan new dekat sini. Saya tekan enter je, ada keluar new button bila punya invoice hari ni Okey, saya sini ambil tu customer yang saya sudah created tadi. Okey, satu Malaysia punya customer. Okey, keluar ambil address semua lah. Lepas tu kita pergi detail. Bila awak nak letak, awak nak jual barang, produk apalah. Okay, macam biasa, saya look up, saya letak item, produk item 1, saya letak, satu, sini sampel aja Okay, 100 saya save. Okay, lepas tu dekat sini, saya boleh nampak saya punya invoice sudah macam biasa lah. Dia ada keluar, ada invoice, address semua ada, ni produk. Lepas tu dapat 100 subtotal 100 only. Okay, 100 dekat sini, macam biasa. So, dekat sini, dia punya status dia keluar pending. Pending means dia belum buat e-invoice. Belum validate. Dekat sini e-invoice means sudah validate. Apa beza ni tengok Saya tekan ni EI validate e-invoice validation dia ada information dekat sini. Means sudah validate pada ILBM lah. Kalau yang tadi tu depending ni dia kosong. Dia tak ada information, ada invoice number dekat sini saja. Yang lain semua kosong, tak ada information lah. So sekarang saya mau buat validate invoice satu-satu. Senang aja. Awak mesti mau ada internet dekat moment system. Okay, saya pergi print, selalu print preview atau print itu invoice keluar kan. Preview dekat on screen boleh nampak kan. Kalau nak buat ILBM, letak ILBM kat sini, klik aja. Process to submit transaction to ILBM, yes. Okay, dia checking, automatic checking. Lepas tu dia hantar. Dia post dokumen bagi ILBM. Lepas tu get validation, sudah siap, dia akan pulang balik, dia cakap valid. Valid means okay tau, punya invoice sudah accepted dari ILBM. 2 second, kita take 2 seconds sahajalah. We are not so this message when go to real time. Ini untuk testing dia ada keluar ni lah, berapa lama? 2 minit. Kalau 2 second. Kalau actual punya dia tak keluar ni Okay, UUID dia keluar satu UUID ni. Ini number dia ni siapa kasih tau. Ini ILBM dia kasih. Bila awak hantar punya dokumen, processing has completed, okay Bila tak exit, dia keluar e-invoice dekat sini. Bila awak hantar satu dokumen ni invoice punya dokumen kan, hantar pergi ILBM, ILBM akan generate satu reference number kasih awak. Kenapa dia tak boleh pakai awak punya invoice number? Kalau invoice number, dia akan duplicate the whole Malaysia. Semua company ada pakai 0004 kan. Dia tak boleh pakai ni, dia akan generate satu reference number, panggil UUID. Jadi UUID dipanjang 24 digit. Dia akan tak duplicate. Seluruh Malaysia tak duplicate-nya. So dekat ILBM, dia tak tengok awaknya invoice number 004, dia ikut ni. Okey, selepas ni saya nak tunjukkan ke bawah ni Yang atas ni issue date, bila awak issue punya invoice, bila awak submit punya invoice, dia keluar masa dengan dia punya jam lah. Yang penting ini bila awak sudah validate, dia kasih awak satu link tau.
dari ILBM. Ni tengok sini pre-production. Pre-production mean testing. Kalau real production dia tak ada ni. Dia terus //my_invoice.hasil.gov.my. Dia depan tak ada ni. Kalau ada ni means testing, sandbox untuk testingnya. Okay, ada keluar ni. Bila awak pergi preview awak punya invoice lagi satu kali, awak tengok dia akan keluar dekat sini lah. Dekat bawah dia akan keluar satu QR code. QR code means sudah awak punya invoice sudah validate. Kita panggil text invoice dekat atas. Dekat bawah dia keluar macam tu lah. Okay, kalau saya pakai okay, saya punya handphone screen dia akan keluar dekat sini. Sekejap ni saya punya handphone Saya sekarang pakai handphone ni lah. Okay, tengok saya punya handphone dekat sini. Okay, saya pergi WeChat Saya pakai WeChat. Dekat WeChat sini dia ada panggil scan dekat bawah sini ada scan Saya scan saya punya. Tengok saya scan saya punya QR code yang tadi preview tu Okay, dapat. Okay, dia keluar. Tengok ni information dari so bila awak dapat satu invoice dekat bawah, awak dekat pergi luar kan receipt, lepas tu invoice dekat bawah dia ada QR code, awak punya confirm ini invoice sudah validate dari ILBM. Lepas tu awak boleh pakai awak punya handphone scan ni QR code dekat sini lah. Sebab scan boleh nampak nama saya, company punya number, customer punya number, dia punya invoice berapa ringgit, bila hantar, bila submit, bila validation. Dekat atas ni invoice number 004 kan tadi tu invoice number. Lepas tu dia ada satu UID. UID. Ini version 1.1 lah. Lepas tu dia ada satu UID dekat bawah. Lepas tu valid. So ni invoice sudah valid punya e-invoice. Okay. Kalau kalau tak ada handphone pun boleh pakai apa ni, boleh copy link ni juga. Copy link ni, lepas copy yang ni lepas tu pergi apa ni, dekat sini. Letak macam enter ni boleh keluar. Dia pergi mana ambil information ni, dia pergi ILBM lah ni, My Invoice Portal. Ni pre-production untuk testing lah, dia keluar pre-production. Ada keluar ni ni UID company. Ada beza sikit lah ni punya dengan handphone tadi, nampak tadi tu. Okay. Okay, kat sini ada satu cancel validation. Can we validate invoice? Cancel means awak sudah hantar di invoice, tapi item punya harga sudah masalah. Saya sekarang mau modify, tak boleh modify kerana dia sudah validate, submitted. Tak boleh tukar lagi lah. Kalau nak tukar dalam 72 jam masih boleh cancel. Selepas 72 jam kena buat CN. Tak boleh cancel. Okay, sekarang macam mana cancel? Okay, ini invoice sama cancel Okay, cancel macam mana? Dekat datang sini. Okay, saya tekan cancel validate invoice. Cancel tekan cancel aja. Kenapa nak cancel? Sekat, okay, wrong price. Example Okay, masuk password yang tadi saya login lah, admin password YOS. Example okay. Okay, the process cancel yes. Okay, dia akan processing has completed means dia sudah cancel tau. Sudah di ILBM. Nanti link ada lagi tak? Okay, ni link masih ada Sekarang saya sudah cancel. Tahu saya masuk ni link lagi satu kali Apa? Enter. Nampak? Dia sekarang tak sama. Dia akan keluar cancel. Tadi balik kan dekat sini. Sekarang cancel. Mean invoice ni sudah cancel dari user. Dekat ILBM sudah cancel lah. So bila dia cancel, tadi sini e-invoice kan. Dia pulang balik pending. Kat sini kosong lagi lah.
Masa tu sekarang boleh masuk, dia boleh tukar harga lah. Example, mau 2 kuantiti lah. Tukar. Lepas tu hantar lagi sekali. So hantar lagi sekali sampai invoice number sama. Saya RBM lagi satu kali. Sebelum RBM saya preview tengok betul tak. 200. Dia tak ada QR code kan. Tadi sudah cancel, dia tak ada QR code dekat sini. So saya buat RBM lagi satu kali, hantar lagi satu kali. Baik, sudah dapat dah. So ni UID sudah tukar dah, tak sama dengan tadi tu. Kerana tadi UID dekat sini 7KPFV tengok kat sini 24 sudah tak sama. Tadi dia kalau fail, dia cakap submitted. Kenapa dia fail tak? Okay, submitted means awak punya dokumen ni sudah hantar pergi RBM. Kadang-kadang internet lambat, kadang-kadang dia respon lambat, tak dapat information. Dia tengok sini dia baru dapat ni je, yang lain masih kosong. Ni QR code tak ada. So dia keluar submitted, belum e-invoice. So macam mana kalau macam kadang-kadang internet susah cakap kan, dia busy ke, kadang-kadang lambat ke, so macam mana buat? Get dokumen lagi satu kali, print lagi satu kali, LBM satu kali, yes. Dia proceed lagi satu kali, dia tengok sini dia keluar get dokumen, dia bukan post dokumen tau. Kerana dia sudah posted, kita mau ambil dia information dari LBM, update balik sahaja. Sudah update. So ada lah. So jangan takut internet ada masalah. Kadang-kadang you submit halfway, dia keluar error ke apa-apa. Boleh retry that. Second time, third time lah. Kadang-kadang internet lambat. Okay. Okay, ini untuk invoice. Kalau cash sale okay, example saya sini buat satu cash sale transaction dekat sini. Okay, cash sale ni saya tak ada customer number, tak ada customer code. Saya letak dia default keluar 999 ikut untuk yang customer yang tak ada lah. Saya letak sendiri apa nama customer ni. Okay, lepas tu okay, saya buat satu cash sale macam biasa Okay, 100. Okay, tengok ni dia tak dekat EI customer. Tadi tak lupa saya tunjukkan EI customer. Saya pulang balik buki invoice transaction Okay, dekat invoice transaction apa nampak ni EI customer means dia ada customer punya information dari customer maintenance file yang tadi saya key in lah. Macam dia punya TIN number, telephone number. Ini mandatory fee mesti mau ada lah. Kita buat e-invoice tadi tu. Tapi kalau customer, dia walk in tau. Dia walk in datang beli jalan. Dia amount tak besar lah. Kalau amount lebih 10,000, satu bill 10,000, kita tak advise awak pakai consolidated lah. Kena buat satu-satu. So kalau dia punya amount dalam 10,000, boleh pakai cash sale. So dekat sini kosong. Dia datang beli jalan. Saya tak tahu dia siapa. Apa nama saya pun tak tahu. Tak ada dia punya IC, tak ada dia punya company information. Semua tak ada kosong macam Okay. Cash sale dia boleh buat, kita panggil consolidated. Okay, saya buat 2 bill example lah. Saya buat 2 lah. Kalau ada pakai POS system, itu cash sale juga. 200 saya buat 2 bill 100. Tadi ada buka 2. Okay, 2 kat sini 2 lah. Ada banyak. Okay. Okay, dia keluar pending. Okay, ini kita tak buat satu-satu. Tak payah buat satu-satu e-invoice. Kalau cash sale punya amount tak lebih 10,000. So kita buat consolidated. Macam mana buat consolidated? Exit kita pergi transaction. Lepas tu dekat sini ada satu consolidated e-invoice. Okay, consolidated e-invoice. First time saya datang sini, saya kena masuk EI generate. Saya mau generate satu consolidated punya invoice. Okay, kat sini. Okay, dalam grace period sekarang semalam kan, itu kita punya kerajaan sudah postpone lagi bila start January, first satu hari bulan Januari 2026, dia grace period extend sampai tahun 2027, 12/31 hari bulan kan. Okay. Dekat sini bila under grace period, dia boleh buat semua lah.
credit note, debit note, invoice, semua boleh buat semua boleh pakai consolidated. Kenapa nak pakai consolidated tau? Consolidated dia senang tau. Satu bulan, satu transaction sahaja. Okey, banyak cash sale transaction tapi awak hantar satu bill sahaja. Tak payah satu-satu. Invoice pun tak payah satu-satu. Under grace period boleh buat macam lah. Tapi kalau lebih 10,000 sini ada letak dekat sini. Do not include transaction with the amount more than the equal to 10,000. Kalau 10,000 ke atas, dia akan tak boleh buat consolidated dekat sini lah. Tapi under grace period dia boleh lah. Dia boleh buat juga. Tapi saya tak advise lah kerana kalau sekarang buat macam sudah biasa, nanti sampai grace period sudah habis, awak kena 10,000 awak lupa tau. Awak buat consolidated macam nanti kena samban. Saya tak advise customer lah kalau ada lebih 10,000 satu bill, buat 2 bill lah, tak apalah. Kenapa buat satu bill? Kalau tak boleh mesti mau satu bill, macam kena ambil dia punya TIN number, ROC number, telefon number, semua kena buat satu-satu upload lah, jangan buat consolidated. Okey, sekarang saya nak buat cash sale cash sale, tapi cash sale ni tak sama. Cash sale selepas grace period dia boleh buat, dia masih boleh buat consolidated, yang lain tak boleh. Hanya cash sale sahaja. Okey, macam tu bulan ni bulan 1 hari April sampai hari ni saya pergi search lah. Search means ada berapa cash sale. Ada 2. Cash sale ni belum, tadi saya key in ada 2 kan. 100 dengan 200 kan. Okey, ni cash sale saya boleh buat consolidated. Ni consolidated bila buat? Bulan depan, 7 hari bulan depan. Dalam 7 hari bulan. Kena buat ni lah. 1 bulan buat 1 kali. Kalau 1 bulan ada 1,000 bill, dia akan keluar sini. Semua 1,000 bill. Boleh tick satu-satu atau pakai select all. Select all ni means titik semua lah kalau banyak dekat sini kan. Lepas tu klik generate. Generate means dia akan generate satu consolidated. Dia combine tau. Combine ni semua punya cash sale jadi satu. Generated e-invoice completed. Okay. Dia akan keluar. Ni kasih awak sampel tengok je lah. So ini biar aja, tengok aja, baca aja. Okay, dia ada 2 bill tadi tu, 03, 04. Total 300 So dia buat satu e-invoice yang reference baru lah, hanya consolidated punya e-invoice. Okay, ni kasih baca aja, tak apa. Okay, lepas tu saya exit, dia sudah tak ada sudah generated, dia keluar. So dia keluar satu, dia keluar pending dekat sini jugalah. Pending lah, kerana sudah buat satu consolidated cash sale, tapi belum hantar pergi RPM. Belum buat e-invoice, dia keluar pending. Okay, dekat sini saya nampak ni, consolidated ni 300 dekat sini. Saya pergi detail. Okey, saya pergi detail tengok dekat detail sini. Okey, dia keluar dia punya number lah. Kayak tadi saya punya case number 003 sampai 004. Kalau ada 1,000 bill, dia akan keluar 003 sampai 0,001,000. Kalau awak punya number semua ada sequence lah. Kalau awak number ada cancel, tak in sequence, dia akan buat 2. Macam 003 sampai 004, 5 tak ada. Kena awak cancel, delete kan. 006 sampai 0010 example. Ambil dia tu dekat sini. Example saya tengok ni 3 dengan 4 ni apa dia saya boleh dekat sini all transaction tekan dia akan keluar dekat sini. Satu-satu bit lah. Nampak dekat sini. Okey. Ini consolidated punya sama juga, tekan print LPM. Yes. Okey, dia suka valid juga Okey, tekan okey. Completed. Dia keluar e-invoice kat sini. Ni consolidated. Kau tengok dia sama jugalah. Dia ada satu ini QR code. Ini validating itu QR code punya lah. Ini punya UID. Okey. Okey, awak pakai consolidated. Ada 1 bulan ada 1,000 bill jadi 1 consolidated. Kalau customer dia request tau. Okey, awak punya cash sale boleh kasih saya itu e-invoice. Awak tak boleh kasih dia individual kerana awak pakai consolidated. So boleh kasih ini saja. Consolidated. Asal ni punya cash sale number ada dekat dalam ni lah, sampai mana-mana. Dia number ada dekat dalam sini sudah okey. Kalau dia mau minta satu-satu, macam awak kena buat satu-satu lah. Macam tadi invoice tu lah. Kena ambil dia punya
information semualah. Kalau ni cash sale, selalu dikonsolidate 1 bulan buat 1 kali. 7 hari bulan depan Macam saya punya April ni April punya transaction, saya mau hantar consolidated invoice pada dalam 7 hari bulan Mei 2026. Okey. Bila saya print ini consolidated punya invoice ni pun keluar ada ke bawah ni, dia ada keluar QR code sama dengan tadi itulah. Kat sini. Okey. Awak tengok dia ada sedikit beza Saya on lagi saya punya handphone Okay, saya pakai saya punya handphone tengok ini yang tadi tu Okey, saya tutup. Tadi pergi scan. Saya scan saya scan ikut QR code dekat sini. Dapat tengok dia keluar, dia ada sedikit beza. Dia keluar apa ni? E-invoice number. Dia ada CI dekat depan Consolidated invoice number 00 yang panjang ni dia keluar macam tu lah. Ni consolidated punya invoice. Dekat luar awak kalau ada nampak kita pakai version 1.1 yang latest Yang ada punya sistem dia version 1 saja tau. Kalau version 1 ada apa beza version 1.0 dengan version 1.1? Version 1.0 mean dia tak ada digital certificate. Bila saya buat sistem ni, IOBM dia kata mesti minta mau pakai digital certificate, ini mandatory. So saya buatlah. Selepas saya buat, bila dia start implement, dia cakap dua-dua masa tu dua-dua boleh pakai lah. Version 1 yang tak ada digital certificate pun boleh pakai. Version 1.1 yang ada digital pun boleh pakai. Tapi yang version 1.0 tak tahu bila dia akan stop lah. Tapi masih sampai sekarang ni masih boleh pakai. Dia cakap dia akan stop semua pergi version 1.1. Tapi saya punya sistem sudah ada 1.1, saya terus pakai 1.1. Okay. Ini consolidated punya cash sale. Okay, sekarang saya buat satu sale bill Okay, kalau ada supplier supplier kasih awak satu invoice. Kalau dia ni supplier, awak dapat supplier kasih awak satu invoice, awak key in macam biasalah. Okay, sama juga harga murah sikit ini supplier kasih punya okay. Okay, bila ni supplier punya invoice sudah siap, dia keluar pending. Dia ada belakang SB. Tadi tu dia tak ada SB kan, dia tak pending saja kan. SB means sale bill. Kalau awak punya supplier kasih awak ni invoice, tak ada e-invoice. Kalau ada e-invoice, tak payahlah. Macam biasalah. Kalau dia yang ada, dia sebelum e-invoice awak kena buat sale bill kepada dia. Buat e-invoice kepada dia lah. So, dia keluar sales bill dekat sini. So, sale bill sama jugalah. Dia minta information, mau telefon number, BRN number, semua sama, macam biasa. Lepas tu, dia validate kosong Okay. Saya pergi print saya hantar. Ni supplier punya invoice tengok dia ada beza sikit. Okay. Okay, dia suruh keluar sale bill dekat sini. Okay, saya scan lagi satu kali tengok Okay, tengok apa beza dia sale bill. Okay, ni saya main handphone dia keluar. Okay, tembak ni. Dia bukan keluar invoice dia keluar sale bill invoice dekat atas. Kerana ni invoice datang dari supplier. Supplier kasih awak invoice, dia akan panggil sale bill invoice dekat atas. Apa invoice number, yang lain samalah. Ini yang amount yang total payable dari supplier punya invoice. Tapi ini supplier punya invoice selalu yang siapa kena buat sale bill. Kalau awak punya supplier dari luar negeri, example awak beli
dari negeri China, dari negeri Singapura, mesti kena buat sell bill. Kerana dia mesti tak ada e-invoice. Okey, yang kedua, kalau ni supplier dia sudah ada e-invoice. Dikasih awak punya invoice sudah ada e-invoice, sudah ada QR code. Min awak pun tak payah buat lagi. Awak kena key in sudah macam biasa. Yang ketiga, okey, company ni dia belum start buat e-invoice tau. Dia hari bulan 1 Julai 2026 dia baru start. Sekarang saya ada kena e-invoice tapi saya belum start. Saya kena tunggu sampai bulan 7. So, yang invoice yang dapat dari supplier ni pun tak payah buat e-invoice. Kerana dia belum start e-invoice. Ni untuk apa ni? Supplier punya invoice lah. Sama dengan CN. Okey, semua transaction yang hantar pergi ILBM, tak kisah dia sell bill atau consolidated atau normal punya invoice, dalam 72 ni 3 hari lah. Dalam 3 hari masih boleh cancel. Anytime boleh cancel. Kalau selepas 72 hari, sini akan keluar, ini akan disable macam bawah ni lah. Dia akan disable, tak boleh klik lagi. Tarik ini, jam dekat di sini, dia kira lah. Selepas 72 jam, bila awak datang sini, awak mau cancel, dia ini akan disable. Tak dapat cancel. Kena buat CN. Macam buat CN Okay, saya ada buat satu lagi transaction, panggil credit note credit note untuk CN. Okay, kita example ada satu yang tadi tu. Okay, example lah. Saya ada dua Yang pertama ni lah. Okay. Dia cancel. Okay. Kena buat CN. Dekat CN dia ada satu button dekat sini kecil. Kalau ni invoice, dia suruh bayar. Kepada awak dia suruh bayar lah. Awak kena refund. Kasih balik kan bila buat CN. Awak tick. Kalau tak ada bayar-bayar apa. Dia sebelum bayar dia sudah CN. Tak payah tick Ya, okay, yang apa dia return lah. Lepas tu hantar pergi. Credit note pun kena hantar. Dia keluar pending juga. So credit boleh hantar satu-satu. Dia ada semua information kena key in dekat sini. Lepas tu saya hantar di credit note pergi ILBM. So saya tekan ILBM saja macam biasa. Tapi ini credit note mesti awak punya invoice dulu. Sudah submit booking ILBM baru boleh buka CN lah. Kalau awak punya invoice belum e-invoice, awak buka CN, dia keluar error. Okey, ni sudah lama sikit dah. Take 16 second. Yang tercepat 2 second. Yang terlambat kadang-kadang setengah jam. Dia tak dapat. Kadang-kadang dia punya internet sibuk. Tengoklah masa saya bila Okey. Ni pun dia tak dapat dah. Dia dapat saya punya UID saja. Ada dapat UID means submitted means awak punya credit note sudah hantar. ILBM sudah dapat. Selepas dia buat validated, bila dapat dia validate, dia akan pulang balik, kasih QR code, kasih issue date, bila hantar, submit date, awak belum dapat. So dekat sini dia keluar. Dia ada submitted saja. So macam mana? Tak apalah. Kadang-kadang kenapa macam kadang-kadang sistem lambat, kerana internet masalah, kerana kadang-kadang dia validate, dia punya sistem lambat. Ada banyak masalah lah. So biar aja. Dia hantar. Kalau dapat submitted tak habis. Panggil customer jangan takut. Submit lagi satu kali. Dapat. Macam lah. So lagi satu yang nak tunjukkan dekat sini panggil my invoice data submission. My data invoice submission untuk apa dah? Untuk macam saya ada buat satu invoice kan. Saya ada banyak invoice dekat sini. Saya tak mau buat satu-satu.
Saya satu minggu baru submit satu kali boleh tak? Boleh. Saya 2 minggu submit satu kali boleh tak? Boleh juga kan? Okey, saya example saya buka banyak 2 invoice dekat sini lah. Saya mau satu kali upload. Saya tak mau buat satu-satu tau. Kena datang sini tekan print. Saya tak ada masa kan. Tak betul. Okey, ini satu invoice. Saya buat satu invoice lagi Dekat sini di pending ada 2 invoice pending. Okey, dekat sini dia ada satu kolom panggil EI lah, e-invoicing lah. Yang atas YYY means ini sudah e-invoicing, yang ini 2 belum lah. Ini 2 belum. Dia keluar pending. Okey, saya tak mau buat satu-satu. Setiap hari saya kena datang sini print, ILBM, saya ada banyak invoice. Saya tak ada masa. So, saya 1 minggu sampai 1 kali, 2 minggu 1 kali. Kerana dekat ILBM ini invoice bila hantar, dia tak ada masa yang tetap tau. Dia cakap real time. Real time. Starting dia cakap real time. Lepas tu dia tukar panggil near real time. Near real time, selepas saya buat invoice near real time 1 minit, 10 minit, 1 jam, 1 hari, 2 hari, 10 hari, dia tak ada cakap. Dia cakap near real time. So apa boleh buat 1 minggu, 2 jam dia cakap. Apa dia cakap? Dia cakap dalam 1 bulan lah. Tapi itu consolidated tak sama Consolidated dia ada terang-terang tulis dekat sana tau. Dia ada 5 law dia sudah letak dekat sana. Dia cakap dalam 7 hari bulan depan. So kalau 8 hari bulan depan, 10 hari, maksudnya boleh kena samban lah. You faham Ada beza tau. Dia cakap, tapi invoice dia tak cakap bila hantar. Dia cakap near real time. Near real time dia tak ada define. Near real time berapa lama panggil near real time. Saya boleh cakap saya main near real time satu bulan boleh tak? Boleh juga kan. Dia tak ada cakap. So pakai satu-satu upload, masa boleh panjang sikit. Kalau pakai consolidated tak boleh dalam 7 hari bulan kena hantar. Okey, ini sudah saya tak mau hantar satu-satu. Example saya 2 minggu hantar 1 kali, 1 bulan hantar 1 kali boleh jugalah. Kalau customer dia tak ada minta mau e-invoice lah. Kalau minta kena buat dulu lah. Kalau tak ada, saya letak aja. Lepas tu saya datang sini panggil my data submission. My data submission. Okey, dia hantar satu kali ghost. Macam saya bagi invoice lah example untuk bulan April. Saya set aja Okey, dia akan keluar semua dekat sini lah. Lepas tu awak nampak sini ada satu EI customer ni. EI customer mean kena buat e-invoice dengan customer. Kadang-kadang customer saya ada key ni customer macam saya ni customer panggil Shopee, panggil Lazada. Saya beli dari Shopee atau Lazada ni tak payah buat e-invoice kerana Shopee dengan Lazada Malaysia punya company. Ni mesti ada e-invoice kan. So bila saya tak payah buat e-invoice. So ni kalau saya tekan ni yang Shopee punya customer, saya buat satu customer panggil Shopee lah dekat saya punya sistem. Saya masuk itu invoice, tapi yang invoice ni dia akan tak payah. Dia tak keluar dekat sini lah. Kerana dia tak payah buat e-invoice. Okey, saya select all Okey, saya letak submit. Ni dua-dua satu kali submit. Kalau ada 10,000 punya invoice satu kali submit. Okay. Yang pertama sudah upload dah. Yang sekarang yang kedua. Will not show this message when go to real time. Ini untuk testing lah. Kalau untuk real time, dia akan tak keluar macam tu tak payah tekan-tekan, dia automatic jalan Okey, terus keluar processing. Okey, dia keluar macam ni lah. Dia cakap submitted to RBM validated successfully. Yang kedua ni 6 ni sudah siap. Yang pertama belum siap. Kita tengok dia keluar mesej macam tu. Tak apa. Saya exit. Saya pergi tengok saya main invoice ni yang 6 ni sudah siap lah. Ni submitted aja lah. Kalau satu aja buat kat sini lah. Kalau ada banyak, balik tadi tu, submit lagi satu kali.
Selalu kalau ada banyak satu kali upload lah. Tekan je boleh pergi minum kopi lah. Selepas minum kopi dia akan sudah hantar semua. Itu ajalah. Okey, ini e-invoice untuk billing system. Hari ini sampai sinilah. Awak ada apa-apa question nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan nak tanya kepada saya untuk e-invoice? Ada tak tanya? Cik Gabriel Mariana? ada tanya tak, Gabriel? Saya okey je sih. Tak complicated lah. First time lah, tapi kena practice lah baru nampak. Dia, Okey, saya hantar program ke awak. Awak install lah. Install komputer boleh play around. Tapi sebelum ni kena buat setting dekat My Inbox Portal. Awak mau kalau nak buat testing mau minta satu company lah yang ada register dekat IRBM. Okey. Lepas tu saya boleh tunjukkan macam mana buat register lah. Kalau buat register, kita buat dekat pre-production lah. Selalu dia ada 2 tau dekat sini saya tunjukkan sini tak ada. Komputer yang lain. Sorry ya. Dia ada 2 website lah. Satu untuk pre-production, satu untuk real production. Okey. So dekat accounting sini, dia ada setting lah. So selalu saya tak setting default dia. Tengok dia keluar dekat sini, dia akan keluar. Tengok sini. Dia keluar. Submit to IBM pre-production. Pre-production means sandbox testing. Kalau submit to IBM production, real production. Itu tak boleh testing. Ini testing punya. So awak key berapa email tak apa. Submit tak apa. Dalam 3 bulan, selepas 3 bulan, IBM akan delete itu invoice. Yang transaction awak yang apa tu lah. Okey. Susah tak? Tak susah kan? Invoice. Tak susah. Cuma step dia tadi tu dia orang kena tahulah. Maknanya lepas keluarkan bill, dia orang kena pergi IBM tu kan. Untuk submit apa semua lah. First they must dia kena itu My Inbox Portal kena buat setting pre-production punya My Inbox Portal. Lepas tu kena buat satu customer punya ini motion kena masuk lah kena nak belajar dekat school. Orang boleh buat satu customer, satu supplier. Kalau Singapore punya customer sama jugalah. Key in dia punya transaction macam biasa. Submit aja. Yang lain dekat sini dia ada lain sikit lah. Sini dia tak ada ROC number, dia tak NA lah. NA memang tak ada lah. Jadi dia pakai foreign customer dekat sini. Kod dia lah. Dia mesti ada postcode kan. Ini postcode tak boleh blank tau, kena key in. Ini kena key in 17 lah. Kalau letak 01 Johor kan, 01 kan. Bila awak hantar ni invoice dia akan error. Dia keluar error. So kadang-kadang first time buat kena check ni error. Itulah kenapa apa masalah. Kadang customer tak tahu dia key in biasa. Suka-suka key in tak boleh. Macam ni phone number sekarang dia ada control, dia tak boleh letak dash tau. Tak ada dash dekat depan. So okey tak semua ni pensyarah? Ada nak tanya pasal e-invoice ataupun nak tanya pasal sistem accounting? Saya tanya itu accounting dekat sekolah ada belajar SST tak? Cik Hud, cik siapa? Ayu boleh respon tak? Ada belajar tak SST? Ada tak? Ada lah, biasa accounting sajalah. Ada SST tak? Ada tunjukkan SST macam service tax, sales tax. Ada tak ada?